So hari ni saya nak buat pairing untuk intercom Lexin model MTX. Siapa yang tak tahu, Lexin MTX ni dia menggunakan teknologi baru iaitu Meshcom. Selalu kalau tengok intercom dekat luar tu kan, kalau nak pairing mesti renyah kan, adalah button-button nak kena tekan, ada kena cari searching, semua leceh lah. Tapi dengan MTX ni, Lexin MTX ni, korang tengok dekat setiap device ni, dia duruk M, 1M, 2. Maksud M kat sini adalah untuk mesh intercom. Korang just tekan sekali je. Sekali. Meshcom on. Yang ni pun sama. Channel 1. Okay, ni pun sama. Korang tengok automatic dah hijau. Hijau. Terus boleh berak. Terus boleh borak terus. Nampak saya tekan tak sampai 1 second pun dah boleh borak dah. Dia dah warna hijau. Nampak ni kan. Hello. Nampak? Hello. Si senang. Tengok baik kuning.